ni ada orang kata, oh kereta biasa tak payah remap lah kan. Tak betul. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, baru-baru ni ada yang cakap lepas kita dah podium menang nombor 2 dekat drag ESR FL5, kita jadi select dengan geng FK dan FL5 Honda saja. Itu tak betul. Tengok hari ni kita remap kereta apa. Betul sagar bos. Memang kita tak ada nak select. Datanglah kereta apa pun. Kita layan semua, BMW, Volkswagen, Mercedes, Proton, Saga. Ni dah remap stage 1. So, apa kelebihan dia remap kereta ni? Ada orang kata, oh kereta biasa tak payah remap lah kan. Tak betul. Bila korang remap yang ni stage 1, dia pergi kerja cepat sikit. Jadi tak ada penolakan gaji bila dia pergi kerja cepat. Dan dia balik rumah, dia jumpa anak dia cepat sikit. Itu beza dia. Sebelum ni dia naik standard, mungkin dia balik lambat setengah jam. Jadi nak jumpa anak ke bini ke, jadi lambat lah kan. Jadi masa terluang dengan family jadi singkat. Jadi bila dia dah remap, kurang-kurang pertambahan setengah jam. Nice. Walaupun kita dah podium FL5 stock nombor 2 hari tu, sepatutnya nombor 1, tapi kita bagi sikit dululah kan. Tapi kita tak select kan, tu nak cerita. Kereta apa pun AFM Performance boleh remap lah, insyaAllah. Bukan kereta apa pun, selected kereta ni maknanya tak kisah. Bukan spesifik Honda atau Evo, kita layan semua. Korang boleh tengok video kami yang sebelum ni kan, kereta apa kebanyakan yang memang kita layan. Ford, Honda, Toyota GR Yaris. Adalah juga isu-isu yang tak boleh di remap kan. Tapi kita nak tune tak kisah. Honda tak kita layan, stok isu Honda saja pun kita layan kan. So macam ni, siapa yang pakai Proton Saga rasa nak pergi kerja tak nak kena marah dengan bos sebab datang lambat, datang AFN, tune remap. Okay, Assalamualaikum.